Nampak macam sakit kepala, tapi simptom ni jauh lagi berbahaya. Hai, saya Dr. Purani. Jom sembang-sembang pediatrik bersama saya. Hari ini topik kita ialah meningitis dan kanak-kanak. Meningitis adalah penyakit yang menyebabkan selaput otak mengalami keradangan. Inflammation of the selaput otak dan saraf tunjang. Apakah simptom-simptom meningitis? Seseorang kanak-kanak yang mengalami meningitis akan nampak macam marah-marah, mudah marah dan menangis-nangis. Itu satu. Yang kedua ialah sakit kepala macam saya terangkan tadi. Sakit kepala ni sedikit lain di mana dia macam selalu membara dekat kepala dia. Dia sakit masa bangun, masa tidur, dia sepanjang masa dia sakit kepala. Yang ketiga ialah kadang-kadang mereka komplain yang mereka tak nampak dengan jelas. Penglihatan menjadi kabur. Yang ketiga ialah mereka perlu mempunyai demam yang tinggi. Seterusnya, mereka kadang-kadang berkelakuan agak pelik sikit ataupun luar dari biasa. Kadang-kadang yang lebih kecil akan nampak macam mereka kurang aktif dan tidak bermaya. So, apa yang akan berlaku kalau anak anda tidak menerima rawatan yang segera? Yang pertamanya ialah jangkitan ni boleh menyebabkan mereka berasa tak sihat untuk jangka masa yang panjang dan ini akan membawa kepada masalah perkembangan dan pembelajaran yang kurang. Kadang-kadang meningitis sebab dia radang kepada selaput otak ni boleh mengganggu selaput pendengaran dan penglihatan dan mereka mungkin akan mengalami masalah penglihatan dan pendengaran. Yang paling ketara boleh menyebabkan kematian. Jadi ibu bapa, kita tidak boleh mengambil perkara ini secara ringan. Saya berharap ibu bapa mengambil tindakan segera kalau anak anda mengalami simptom-simptom tersebut dan mendapatkan rawatan secepat mungkin. Macam biasa, kalau ada apa-apa komen ataupun soalan, tinggalkan dekat ruangan di bawah. Tolong share, like dan follow untuk tips-tips pediatrik seterusnya. Thank you.